wabarakatuh. Saya nak buat pengiraan faraid. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya adalah Islamic Estate Planner di Al-Salihin Trustee Berhad. Saya ada buat wasiat hibah, deklarasi harta sepencaian, nak selesaikan harta pusaka yang terbeku. Okey, saya hari ini nak buat cerita benar yang mana saya akan adaptasikan untuk kes faraid, dan saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak buat perancangan harta pusaka daripada kita tahu faraid ini. Okey, kita teruskan di sini. Okey, ini adalah si perancang. Si perancang. Dia bertemu dengan saya, si perancang. Boleh ke nama si perancang? Boleh lah Okey, si perancang ni dia kata, Syazwani, kalau saya meninggal dunia, saya ada 2 orang isteri. Lepas tu, okey, saya tulis dulu. Saya ada 2 orang isteri. Isteri pertama, isteri kedua. Okey, dengan isteri pertama ni saya ada anak 2 orang, ada anak perempuan 2 orang. Okey, tetapi dengan isteri kedua ni saya tak ada anak. Saya memang tak ada anak sebab umur saya pun dah 60 lebih. Jadi jika ikutkan kudrat, ikutkan logiknya, memang kami tidak boleh dikurniakan anak lagi. Jadi saya ada 2 orang anak saja dengan 2 orang isteri. Ibu bapa saya dah tak ada. Lepas tu saya pun tanyalah. Saya Syazwani pun tanyalah, Tuan ada ke adik-beradik? Dia kata, ada, saya ada adik-beradik. Adik-beradik, saudara seibu sebapa, lelaki berapa, perempuan berapa? Dia kata lelaki ada seorang, adik-beradik lelaki dia seorang, adik-beradik perempuan dia seorang. Okey, ini adalah kes faraid. Kes faraid yang saya adaptasikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih faham. Okey, ini kes faraid ini. Faraid kalau si perancang ini meninggal dunia. Faraid perancang. Mr. SSS. Okey, kita tengok di sini siapakah yang akan mendapat bahagian faraid. Okey, ini adalah untuk bahagian isteri. Isteri pertama, isteri kedua, anak perempuan 1, 2, dan adik-beradik dia dapat tau. Adik-beradik dia dapat saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Okey, apabila kita nak tahu bahagian faraid, kita kena tahu isteri ni dapat 1/8. Kenapa 1/8? Kan isteri kedua saya ni tak ada anak dengan saya. Ya, isteri yang tak ada anak. Sekarang ni kita nak merancang untuk encik. Kita nak merancang untuk encik. Encik kena tahu dulu bahagian faraid encik berapa. Okey, isteri encik ni akan dapat 1/8 dibahagi kepada 2 orang tau. Okey, yang ni saya akan selesaikan. Yang ini untuk anak-anak dapat 2/3. 2/3 dibahagi antara mereka. Dibahagi 2 orang. Yang ini akan dapat asobah. Ada juga yang kata, Syazwani, kalau saya nak suruh adik saya lepaskan bahagian faraid, boleh tak? Kita boleh je nak cakap sekarang ni. Tetapi kita pun tak tahu, mungkin adik-beradik kita yang meninggal dunia dahulu. Mungkin yang akan mewarisi anak-anak kepada adik-beradik kita, anak-anak lelaki daripada adik-beradik kita. Jadi kita tak tahu perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jom kita teruskan untuk pengiraan faraid ini. Yang ni kena bagi 2, tapi saya darabkan dahulu. Yang ni darab dengan 3, yang ni darab dengan 8. Ini menjadi 24, yang ni menjadi 3,
Yang ni menjadi 16. Yang ni bila kita tahu ni 16, 17, 18, 19. Ini 5 bahagian. Nampak tak? 5 lagi besar daripada isteri. Okey, saya buat dahulu bahagian ini. Ini dapat 2, ini dapat 1, ini jadi 3. Okey, saya nak selesaikan untuk bahagian isteri ni dahulu. 24 darab dengan 2, ini jadi 3, ini jadi 3, ini jadi 48. Yang ni menjadi, yang ni saya nak selesaikan kat sini boleh tak? Saya nak selesaikan yang ni 8. Yang ni 8, yang ni 8. 8 darab dengan 2 jadi 16 di sini, 16 di sini. 5 darab dengan 2, 5 darab dengan 2 jadi 10 di sini. Okey, seterusnya adalah kita nak selesaikan untuk adik-beradik. Adik-beradik ni kena darabkan dengan 3. 48 darab dengan 3. Ni jadi 4, ni jadi 12, 4, 12, 13, 14. 144. Yang ni kena darabkan dengan 3 juga jadi 9. Yang ni kena darabkan dengan 3 jadi 9. Yang ni 16 darab dengan 3. 16 darab dengan 3 jadi 84. Okey, 48. Untuk adik-beradik, 2 darab dengan 10 jadi 20. Yang ni 1 darab dengan 10 jadi 10. Okey, saya akan tengok pengiraan ini adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan 144. 9 per 144, 9 per 144. Anak perempuan 48 per 144. Anak perempuan 48 per 144. 20 per 144. 10 per 144. Saya nak kirakan dahulu. 18 ni 96. Ni 4. Ni 10, 11. Ni tambah 30. Okey, insya-Allah jawapannya betul. Okey, ini adalah pengiraan faraid untuk kes yang bertanya ini. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dah nampak di sini. Dah nampak bahagian adik-beradik lagi tinggi berbanding dengan bahagian isteri. Isteri dapat banyak ni. Isteri, adik-beradik dapat banyak ni. Jadi apakah solution? Boleh lihat di sini. First sekali saya cadangkan untuk encik yang merancang ini buat deklarasi harta sepencarian. Harta sepencarian. Nak bagi apa dekat isteri? Nak bagi rumah? Nak bahagi akaun ASB ke? Nak bahagi akaun tabung haji terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya boleh buat hibah juga kepada isteri yang tersayang. Jadi kita tahu bahagian isteri ni lagi sikit berbanding dengan bahagian adik-beradik. Kita tidak boleh nak nafikan bahagian faraid ini. Bahagian faraid ini memang telah ditetapkan, tetapi kita boleh merancang untuk kemaslahatan untuk isteri ini tahu, oh ini memang bahagian saya, memang telah dibuat deklarasi harta sepencarian, memang dah buat deklarasi hibah sebelum meninggal dunia. Jadi kita boleh selesaikan dahulu, kita boleh buat documentation. Okay, jomlah buat dokumen dengan Solihin Trustee Berhad. Boleh hubungi Nurul Syazwani di talian 0112555126.